korang, alhamdulillah kita ada sebuah rumah lagi yang dah pun siap sepenuhnya di Kampung Seri Dalam Senggarang. Okay, saya review sikit kat korang yang rumah ni berkeluasan 1430 kaki persegi, ada 4 bilik dan 3 tandas. Okay, jom saya bawa korang kita review bahagian dalam dan luar rumah ni. Let's go. Korang nak tahu tak harga rumah ni? Untuk rumah ni berharga RM208,000 sahaja untuk package full spec. Okey, untuk bahagian luar kita gunakan 2 tone colour yang berkalis cuaca, dan untuk bahagian border kita gunakan kod Asian, dan untuk bahagian dinding ni kita gunakan kod Stormy. Okey, ini adalah bahagian koridor. Untuk koridor ni berukuran 14x10 kaki dan kita berikan mozaik berukuran 1x2 kaki. Okey, untuk pintu bahagian hadapan ni kita gunakan pintu kayu solid. Okey, jom saya bawa korang kita tengok bahagian dalam pula. Let's go. Okay, ini adalah bahagian ruang tamu. Untuk ruang tamu ni berukuran 22x14 kaki. Untuk package rumah ni dah dilengkapi dengan wiring untuk lampu dan kipas dan juga aksesoris lampu dan kipas, dan kita juga berikan tingkap aluminium shielding plaster. Dan untuk semua bahagian rumah ni kita berikan mozaik berukuran 2x2 kaki. Untuk kod cat bahagian dalam rumah kita gunakan kod Snow White. Okay, ini adalah bahagian ruang keluarga berukuran 11x10 kaki dan bersambung dengan ruang makan berukuran 17x10 kaki. Jom kita tengok master bedroom. Untuk master bedroom ni berukuran 19x10 kaki dan kita ada satu tandas berukuran 4x6 kaki dan kita berikan mozaik full dinding dan lantai berukuran 1x2 kaki. Yang ni adalah bilik yang kedua. Bilik ni berukuran 10x10 kaki. Okay, jom kita tengok. Ni bilik yang ketiga berukuran 10x10 kaki. Okay, jom kita masuk. Okay, ni bilik yang keempat berukuran yang sama 10x10 kaki. Okay, ni tandas yang kedua. Tandas ni berukuran 4x6 kaki dan kita berikan mozaik full dinding dan lantai berukuran 1x2 kaki. Okay, ni bahagian dapur. Untuk dapur ni berukuran 12x14 kaki dan kita ada tabletop berukuran 10 kaki. Okay, ni tandas yang ketiga. Tandas ni berukuran 5x6 kaki dan kita berikan mozaik full dinding dan lantai berukuran 1x2 kaki. Bagi korang yang berminat dengan desain rumah ni, korang boleh hubungi kita di nombor tertera dan jangan lupa follow kita, like, komen and share. Bye, Assalamualaikum.